Gang, untuk korang yang tengah cari set combo bottom elektrik, nak pakai Iron Man guys, nak main area Lukornia, nak main Sabah Sarawak, nak main Laut Thailand, Andaman sana guys, dekat sini guys aku buat set combo bottom Daiwa Seabox G800MJ tahun 2024 guys. Jadi dekat sini korang boleh tengok mesin ni memang smart guys. Tahun 2024, memang keluaran terbaru dan korang dengar bunyi dia guys. Bunyi dia memang padu guys. Kalau korang nak cari ketang 40 kilo, 50 kilo, 100 kilo ke, set ni memang paling sesuai. Jadi dekat sini aku buat satu set untuk korang guys. Dalam set ni ada mesin, ada rod, ada tali dan juga bateri guys. Semua satu set, korang dah tak perlu dah nak cari rod apa, tali apa, bateri apa. Semua korang beli kat sini, korang terus pakai saja guys. Jadi ini adalah Daiwa Seabox G800MJ tahun 2024. Kayuhan kanan korang boleh tengok, memang besar, memang baik guys. Keluaran terbaru. Yang ini bukan 800MJ biasa guys. Dia model G lagi kuat. Dan MJ boleh tukar speed lah. Speed dan juga power. So ini G800. Untuk mesin punya spek guys, korang boleh tengok kat sini guys. Aku payung sekali mesin punya spek. Kalau korang tak sempat tengok, korang boleh screenshot guys. Korang boleh pakai remote. Lepas tu ratio dia 291. Berat mesin tu 1780 gram. Drag dia 36 kg. Ball bearing 22 biji. Tu engine dia guys, Mega Torque G. Memang sangat kuat guys. Jadi itu untuk mesin. Untuk rod pula guys, rod yang aku bagi dekat korang ni, ini adalah rod Yamato Samurai V2, keluaran tahun 2024. Material solid carbon. Action depan lembut, belakang keras. Korang boleh tengok action dia. Yang ini spek 7 kaki. Sinker dia 1 kilo hingga 2.5 kilo. Ni sinker dia. Ni barang baik ni guys. Sebelum ni guys, rod ni pernah tarik kerapu seberat 162 kg. Kalau korang ada tengok video kita orang sebelum ni, kerapu 162 kg. Ni rod ni lah guys. Rod ni section dia 2 piece butt joint, sambung sini. Cincin chrome gold stainless steel. Dan kalau korang tengok sulaman dekat dekat cincin ni memang kemas guys. Tak nampak macam sulam guys. Memang baik. Nampak tu. Ini baru kena lampu guys. Kalau kena matahari lagi padu. So itu untuk rod. Untuk tali pula guys, tali yang kita orang bagi. Kalau korang nak main area Sabah Sarawak, nak main Laut Andaman, ni guys, korang pakai Yamato 80LB. Diameter 0.42, boleh masuk sebanyak 700 meter. Untuk 80LB ni, selalu kita bagi tahu customer, ikan bawah 80 kilo pun tak ada hal. Tapi kalau korang tengok video sebelum ni, yang kerapu 162 kilo tu, dia pakai tali Yamato saya 80LB je guys. 80LB dia. So itu untuk tali. Untuk bateri pula guys, bateri kalau korang pakai mesin elektrik yang besar-besar ni, korang tak boleh pakai bateri botol yang saya 3500, 7000 tu. Tak padu guys. Ni korang pakai bateri 20k. Yamato 20k ni dia mengeluarkan 16.8 volt. Jadi mesin korang tok dia lagi padu lah guys. Lagi mantap, pick up lagi padu. So untuk bateri Yamato 20k ni, ketahanan dia 3 ke 4 hari. Lepas tu dia ada USB charger dekat sini. Lepas tu kalau korang beli, dapat sekali dengan charger dia. Ni tempat charge, DC input ni. DC output ni pula untuk kalau kata korang ada spotlight ke apa, korang boleh pakai. Lepas tu kat sini korang boleh tekan lah. Ni bateri tak full guys. Kalau bateri full, dia mengeluarkan 16.8 volt. Jadi kalau korang nak tahu harga set combo bottom Daiwa Seabox G800MJ 2024 ni, korang boleh screenshot whiteboard ni, DM kita sekarang ataupun terus datang kedai kita dekat Orchid Tackle and Aquarium Kelang Selangor, alamat dekat atas. Berminat nak beli set ni guys, DM kita sekarang.